Assalamualaikum. Berjumpa lagi di Petua Orang Dulu-Dulu bersama dengan Cik Salmah. Hari ni Cik Salmah ada pertanyaan daripada seorang kakak ni. Dia kata muka dia berjerawat, lepas tu muka dia toner warna tak sekata. Jadi hari ini Cik Salmah nak bagi satu petua yang baru, iaitu menggunakan daun jambu batu. Dekat Kuala Lumpur ni puas Cik Salmah cari daun jambu ni Jadi adalah seorang kakak ni, alhamdulillah dia bagi Cik Salmah. Dan jom kita buat langkah yang pertama, iaitu kita ambil beras. Kita ambil beras ni dan kita akan rendamkan beras ni selama 1 atau 2 jam. Bila dah rendam, beginilah rupanya. Dan kita akan gunakan beras yang dah direndamkan ini ke dalam bahan kita yang lain. Kita sediakan blender untuk kita kisarkan sampai hancur beras yang kita rendamkan tadi. Dan kita masukkan daun jambu batu ke dalam blender dan kita akan kisar halus daun ni. Dan kita lebihkan sikit daun daripada beras. Dan kita akan gunakan juga tepung beras untuk memekatkan ramuan kita ini. Ini akan mengecutkan jerawat yang ada pada muka. Selain itu mencerahkan dan membuang penuaan. Zaman-zaman dulu memang mereka pakai bedak sejuk daun jambu batu ni untuk muka mereka. Sebab tu halus dan juga licin kulitnya. Dan kita masukkan beras yang telah kita rendam tadi. Dan sukatan Cik Salmah guna 1 gelas beras. Selepas itu, Cik Salmah menggunakan 2 biji limau kasturi. Limau kasturi ni pun Kak Mona yang bagi. Terima kasih kerana membantu mencari bahan-bahan untuk Cik Salmah buat masker muka daun jambu batu ni. Dan kita masukkan 2 biji ke dalam bahan kita tadi untuk membuang jeragat pula. Limau kasturi ni bagus untuk membuang jeragat di kulit muka kita. Dan kita perah-perah dan masukkan pula madu ke dalam bahan kita tadi. Madu ini pula khasiatnya adalah untuk bagi kulit kita glowing. Jom sekarang masa untuk kita blend semua bahan kita ini. Terima kasih pada Kak Intan kerana memberi daun jambu batu. Dah siap blend hancur macam ni, kita isikan di dalam mangkuk. Bila kita dah isi dalam mangkuk, barulah bau wangian aroma dari daun jambu batu ni. Dan bila kita tengok sedikit cair, kita harus masukkan tepung beras untuk memekatkan lagi masker daun jambu batu ni. Dan senang nak pakai dekat muka kita. Masukkan 1 atau 2 sudu ke dalam masker kita tadi untuk memekatkannya. Nampaknya dah siap masker daun jambu batu kita ni. Dan jom saya tunjukkan cara untuk pakai di muka.